hari ni ada buat sikit-sikit lah touch up untuk 86. So saya cakap dulu apa yang kita nak buat. So first thing first, kita nak buka valve cover dia. Kita nak tengok dia ada lima buffer lah untuk pasal cash can ni. Dia lima return tu masih banjir. Ni nombor 2 tu kita nak pasang AccuSum. So kita pergi kat S14 and then kita nak ambil barang sikit. Pasal kereta ni simpan tu, kita ambil AccuSum and then dia punya Samsonite punya shifter lah. Dia punya shifter tu dua barang nak pasang kat pada 86 lah. So dua barang kita nak ambil. So sekarang jom kita buka valve cover semua. So first buka coil wire. Okay, and then kita buka angin pipe 2, and then kita buka valve cover. Start lah. So 22, 24 safety. Ambil dua ni. Buka. Ya. 23. Okay. 24 pun tak boleh. Besar-besar. Ambil adjustable. Alright, continue. And then tengok tak nampak. So kita ada 1, 2, 3, 4. So 8 skru. Buka cover satu dulu sebelum kita buka semua. Buka satu set dulu. Wayar tepi. Dan kita menang kat bawah. Kita dekat cutter. Belum. Tight. Dia cable tight wire tu ke tepi ya. Kita dah buka skru satu sini, 2, 3. Belakang susah sempit. Sekejap, dua tangan kita buka je. Okey, sudah buka. Macam kita tarik. Wah, ish, tak boleh. Kita buka dah, dah buka skru. Buka kau. Dan tengok ada buffer lah. Kalau tak tahu pasal dia cover ni, dia ada buffer. So pasal dia orang buat yang ni kan bang dia, takut dia orang buka dan tak asam balik. Okay, so dah buka. Alright, so ada dia buffer
Itulah ada. Ni dah dia panggil buffer plate untuk minyak hitam. So sekarang masalah dia, kenapa minyak hitam berubah banyak? Kalau berubah banyak, it means engine lah, engine punya pressure tinggi sangat. So ni dia nak check nanti. So kena fikir, pasang balik, and then masa ni kena tukar besar sikit lah. Tak boleh kecil-kecil, ni kecil sangat. Mungkin buat cash tank modify besar sikit. Lepas ni lah, tu tahu ni asal boleh pasang balik, tak ada masalah. And then next kita pasang, ambil daripada S14 EcuSum, and then pasang sini je. So tak ada masalah. Okay, engine piston ring dia gap besar, cash can kena besar sikit. Rasa tengok macam mana dulu. Sekejap, kita buka cash can juga, check. Pening. Tak apa, kita pasang balik cover dulu. Getah tu okey. So sand blade. Alright, so sekejap kita pasang screw je lah. Okay, so cover dah pasang, dah ikat. Kita pasang balik dua pipe ni, pipe angin untuk cash can. Lepas tu mungkin nanti nak check cash can tu, tak tahu kenapa dia bocor leaking tu. Gila, kuat gila. Bila tengah drift, minyak keluar, ikat tu. Okay, done. So dah siap. So next nak pasang apa tu, EcuSum. So EcuSum mungkin saya taruh dalam kot. Kena buat lubang. So kena curi kat kereta ni. Situ. Pipe tu kat bawah tu, kat dalam. Alright, so, macam susah nak buka. Okay, tak apa, ambil kayu tu jap. Okay, aku dah buka dah daripada S14. Cuma lagi satu tu yang shifter Samsung NASA belum. EcuSum dah buka. And then EcuSum dengan pipe dia dan dengan skru dia. Skru dia kita modify pasal kita welding bang dia kepada engine. So korang mesti tanya apa function EcuSum ni. So dia ni ada tengah-tengah, ada satu corner. Sini angin, sini minyak. So bila angin ni dia akan pressurize, so kita akan taruh 20 angin pressure, so 20 bar minyak lah. Kalau minyak tu akan tolak lah. So minyak pressure akan tolak angin tu. So dia akan macam ni. So dia akan pressurize. So bila engine tu, bila dia tak cukup oil pressure, dia akan tendang pom. Kalau oil pressure drop, dia akan tendang, and then dia akan naik balik. So dia akan maintain lah. Tengok pada oil pump lah. Kalau oil pump rosak, memang ini pun tak ditolong lah. Ni tolong dia dalam berapa secondnya untuk tolakkan pressure, maintain pressure yang tune dekat engine sana. So ni EcuSum lah. Untuk drift pasal kita tekan minyak kan. So tak konsisten minyak hitam kan. So EcuSum ni tolong sikit-sikit je. So tak kena main bearing ke corner bearing. Pasal kita ni selalu kena corner bearing. And then so sekarang kita nak buat bracket. So tak tahu mana EcuSum ni nak duduk. So ni baik jari kemas lagi hayo. Pasal kadang-kadang kereta 8 ni, 86 ni, Bella selalu kadang-kadang ada show dia akan bawa orang. So saya kena hati-hati pasal takut dia punya kaki pijak EcuSum ni. Ayo.
besar. So mungkin kat sini kot, kat tepi ni. Macam ni kot, kisam. Okey kan. So pipe dia akan pergi ke depan and then done. So kita buat depan dulu. Pasal takut ini pipe pendek pasal S14 kan. So kalau tak kita kena redo balik pipe. So, kita buka skru tu. Skru untuk ni 2J punya oil pump punya housing punya skru. Masa 24 pusing tak oil filter. Masa 22 tak silap. 22 24 sembang lah. Ya 24. Kita buka skru tu. Nampak? Okey. Keras. Keras gila skru tu. Bapak lah. Saya ambil spanner lain. So sekejap, buka sekejap. Okey, kalau kita buka skru. Okey, ni skru dia. So, skru original dia tak ada lubang. So kena, kalau korang nak buat, kalau 2J lah, dia buat lubang sini, satu lubang. And then kalau welding AN10 ke AN6 ke AN8 ke, ni AN10 lah, paling besar. So masuk skru. Ni ada washer. Tak ada washer. Oh ya, ada washer. Ada gun sikit keluar. Yang kita masuk balik skru, and then kita skrukan je. So skrukan, and then saya nampak satu lubang kat sini. Mungkin besarkan lubang ni, and then taruh yang line kita lah, minyak line. So ikat, and then saya buat lubang, saya akan balik. Ini kejap lah. So nak taruh line dia pakai dua tangan susah. So pasal tak ada POV mount, tu tengok lah. Memang saya pegang kamera. So sekejap, 1 minit saya pergi buat sekejap. Okay, so aku dah drill lah lubang, and then dah masuk pipe. Sekarang masalah dia yang ni, sensor. So nampak sensor. So buka sensor ni, taruh kat bawah. Sensor ni pindah bawah baru boleh. Pasal pipe dia tak cukup panjang. So tak boleh taruh tepi. So kisam akan jadi kat sini lah, tengah-tengah. So kiri kanan boleh taruh kaki kalau ada orang lah. So itu je. Pasal pipe tak panjang. Pasal 14 dengan body dia lineman dia panjang pendek. Nak buka oil filter semua, aku rasa sensor pindah bawah, and baru boleh pasang. And then kita nak buat bracket QSAM last lah. So sikit lagi. Lepas tu ni siap ni dulu lah. Sekejap pergi buka oil filter, and then kita sambung balik. Okay, so sekarang kita dah boleh tengok dah buat lubang. Dan kita dah reef nut dah. Macam sini dah siap. So belakang je kena pasang. Kita pasang belakang ni. Aduh, ni skru. Ayuh. So skrukan bracket dia. Sebelah.
Okay, so dah siap. So sekarang kita pasang Q-Sum kepada tempat dia. Tengok mana boleh taruh. Dapat lah. Okay, Q-Sum masuk sini. Kita pakai sebelah sini. Okay, okey, siap. Nanti kita ikat je lah. So, kita ambil box. Box dia, box skru 11 atau 11 apa ni? 11 tu 12. Okay, sikit lagi lepas tu kereta ni siap. Sikit-sikit je kena buat. So 12 lah. 11, box 11. Ambil kan tembak klip dia. Okay, belakang satu. Okay, ini dah secure. Nanti double check skru bawah tu je lah. Saya belum ketatkan. Kita ketatkan. So kita nak tengok bocor tak bocor. Ikat dia punya apa tu, ikat pipe ya kat belakang. Betul. Pusing kan dia. Okay, sepet guys. Pasal dia ni nampak dia ni roll cage, susah nak masuk. So sana dah ikat. Kalau kita pergi bahagian enjin, ni boleh ikat lagi. Boleh ikat tak silap. Oh, dah ikat. So boleh nampak pipe ni terus pergi belakang ke dalam. So nanti kalau tak ada oil pressure, dia akan tembak masuk balik. Kita check semua okey tak? Semua dah pasang. Dan valve cover pun kita dah check. So jom kita start. Kita tengok pressure. Yo, okay, kita tengok pressure. Tak ada alarm call. So 20 pressure dia. Kita tengok 20. So ni angin. So nanti kita start, kita tengok. So kita start. Tak tahu bateri kuat atau tak kuat. Aku pun tak tahu. So nak boleh try. Ya. Habis. Come on. Aduh, habis.
selesai. Oh, sikit lagi. Okay. Aduh. Bateri tak kuat dah. Sekejap. Bateri tak ada guys. Sekejap dia ambil jumper. Jumper ada. Jam kereta dulu. Bateri pula buat hal. Pasal kereta lama tak start. Okay guys, aku dah lupa dah. Kereta ni tak ada minyak. So kita kena isi minyak dulu. So minyak dia dah kosong. So basically kita dah siap lah kereta ni. So kita dah check valve cover semua. Dan kita dah siapkan oil catch can. Jadi pun dah naik. So mungkin next video saya akan tunjuk lah. So stop sampai sini je kot. So 86 dah siap. S14 tidur lah. So sekarang pasal gearbox tak ada, mungkin enjin pun kita akan tukar balik, cetak baru. So untuk cuti 86 sampai sini habis kot. So kita dah settle. Cuma lagi isi minyak. Semua dah check complete. So ready to go. Cuma tadi saya rasa clutch dia bocor lah. So kita tengok macam mana untuk esok. So macam mana next episode. So 86 dah halfly 69 dan 67 dan so okay lah. So see you guys on the next vlog. So tengok korang untuk next vlog. So bye bye.